Peminat kasut Adizero Evo SL, korang kena skip video ni sebab video ni akan buatkan korang jadi sedih. Sebab dalam video ni, aku nak buat perbandingan energy return antara kasut X-Tab yang baru ni dengan kasut Adizero Evo SL. Korang save dan repost dulu video ni sebelum dia hilang. Kasut Evo SL ni, dia ada energy return 74.3%. Yang ni maklumat aku dapat daripada internet lah. Yang ni pun dah kira padu gila tau sebenarnya. Tapi cuba korang tengok pula X-Tab 5.0 Pro ni. Dia punya melantun tu lagi tinggi kan. Itu sebabnya energy return dia 75% tau. Kalau on paper, beza sikit je kan. Okay, sekarang ni kita buat perbandingan head to head pula. Korang nampak tak perbezaan dia tu? Beza gila kan? So korang boleh nilai sendiri. Kalau korang nak tahu, lagi tinggi energy return ni, lagi melantun korang berlari, lagi jimat tenaga dan lagi senang korang nak maintain pace korang tau. Akan tetapi, dari segi kain pula, aku lebih prefer Adizero ni. Sebab kain dia lebih breathable berbanding 5.0 Pro ni tau. Korang nampak tak perbezaan ventilation dia? Kasut Evo SL ni lebih lawas buat air tu nak keluar kan. So simple je. Dua-dua kasut ni memang padu gila. Cuma kalau korang nak kasut yang ultra breathable, tak panas pakai berjam-jam, korang boleh ambil Adizero Evo SL ni. Tapi kalau korang nak rasa rebound dan melantun macam ada spring, nak hit personal best, korang kena ambil 5.0 Pro ni. Sekarang ni stok untuk dua kasut ni sangat limited tau. Untuk korang yang terawal je. Aku dah letak dua-dua link kat bawah ni. So sebelum saiz korang habis, korang kena grab sekarang.